permohonan bagi laluan khas kemasukan pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan, iaitu Sekolah Menengah Persendirian Cina, SMPC, sijil peperiksaan bersama UEC dan tahfiz ke institusi pendidikan tinggi awam akan dibuka secara terus melalui universiti terlibat bermula 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Datuk Dr. Azlinda Azman berkata, permohonan tersebut tidak dibuat melalui sistem UPU online kerana persediaan sistem berkenaan telah berjalan sejak tahun lalu. Menurut beliau, keputusan itu dibuat susulan ketetapan mesyuarat Jemaah Menteri berkaitan laluan kemasukan pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan seperti UEC dan tahfiz. Jadi bagi mengikut ketetapan seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Menteri, maka kita semua di peringkat universiti telah pun beberapa kali mengadakan libat urus dan insya-Allah kita akan membuka permohonan secara terus kepada universiti yang menawarkan program-program tersebut bermula 30 Jun bagi membolehkan permohonan itu boleh berlaku pada tahun ini, ujar beliau. Antara universiti yang terlibat bagi lepasan institusi tahfiz adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Teknologi Mara dan Universiti Sains Islam Malaysia. Ia melibatkan program Diploma dan Sarjana Muda Dakwah, Diploma dan Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah, Sarjana Muda Pendidikan Tahfiz dan Sarjana Muda Pengajian Islam.